Jadi ikut keputusan awalnya kita dapat lihat bahawa kita dapat agaklah majoriti lebih kurang dalam 4,000 lebih. Jauh daripada sasaran sebenarnya. Sasaran Barisan Nasional 18,000 kan dia sebut 18K. Tapi kita berjaya untuk mendapatkan mereka hanya 10K. Itu gabungan antara PH dengan UMNO. Kita solo. Dulu kita dapat 6,000 lebih dan kita ini dapat di mana 5,000. Kita dapat mempertahankan kekuatan kita walaupun dalam keadaan apabila kita lihat ramai di kalangan pengundi-pengundi muda tidak pulang. Pengundi muda tidak pulang. Jadi kita biasa kita akan telefon, kita akan call. Jadi banyak yang mengadu bahawa mereka tak dapat cuti, mereka baru balik hari raya. Ada yang kata kami dah habis duit dah balik dah. Jadi tak sanggup nak balik sebab masalah kewangan dan sebagainya.